India launched a high-impact missile strike on Pakistan last night after days of rising tension. The missile strikes were carried out from fighter jets, targeting 6 locations in Pakistan. Most of these strikes hit religious sites, including mosques. According to Pakistani officials, the attack has led to the loss of 26 lives, with hundreds more injured. And in an immediate response, Pakistan launched a shocking and powerful counterattack to defend itself, firing missiles directly at India's Srinagar military base and several other locations. The Srinagar base was completely destroyed, sending shockwaves across the country. In retaliation, Pakistani fighter jets also shot down 5 Indian aircraft, including 3 Rafale jets imported from France, 2 MiG-21s, and 1 Su-30, with a total estimated value exceeding $1 billion. Fortunately, the recent attack was not nuclear, but if the situation keeps getting worse, a nuclear war could start, which would be dangerous not just for Pakistan and India, but for the entire world. Both countries have nuclear weapons. Pakistan has around 170, and India has about 165, according to international defense reports. To calm tensions and keep the situation under control, superpowers like the United States, China, and Russia, along with the United Nations, should step in and help find a peaceful resolution between Pakistan and India. Launching an attack in the dead of night at 1:05 a.m., is that bravery or cowardice? And how do you see Pakistan's response? Tell us in the comments below. Akan terjadi suatu peristiwa dan satu keadaan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terdapat di dalam salah satu hadis 40 peristiwa hadis akhir zaman, yaitu tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Suatu masa akan datang berpusu-pusu bangsa-bangsa yang akan mengerumuni umat Islam sebagaimana layaknya pemakan-pemakan yang akan mengerumuni talam-talam makanan. Jadi bila berita ini digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat amat memahami dan mengerti condition yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana rakusnya, bagaimana liarnya, bagaimana bernafsunya musuh-musuh Islam ini akan datang mengelilingi dan mengerumuni umat Islam untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Lalu pertanyaan paling awal yang dipersoalkan oleh para sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami pada waktu itu sedikit? Nampak berkerumun, nampak ramainya musuh Islam nak hancurkan kita ni, adakah kerana bilangan kita, jumlah kita masa tu sikit? Tidak, kata Nabi. Jumlah umat Islam pada waktu tu banyak. Tetapi sifat umat Islam pada waktu dan masa tersebut tidak ubah seperti buih-buih di lautan. Bila tuan-tuan mempunyai kesempatan untuk datang ataupun melawat di gigi-gigi air di tepi pantai, tuan-tuan akan lihat ombak-ombak akan menolak buih-buih ini ke pesisiran pantai. Contoh yang paling mudah, kalau ombak ni tolak kuat, dia akan datang cepat. Kalau ombak ni tolak lambat, dia pun akan sampai lambat. Kalau ombak ni beralun ke kiri, dia akan pi ke kiri. Kalau ombak ni beralun ke kanan, dia akan pi ke kanan. Kalau ombak ni tarik balik dia sampai masuk ke laut pun, dia akan tertarik sekali. Maksudnya apa, tuan-tuan? Gambaran ini untuk diberi penjelasan bahawa umat Islam yang ramai pada waktu tersebut sudah tidak mempunyai pendirian dan kita sebut apa ni? Pegangan yang kemah dan kejap. Maksudnya orang boleh bawa pi belah kiri, orang boleh bawa pi belah kanan, orang boleh tonyoh ke belakang, orang boleh tolak ke depan. Kita ni dah tak ada macam, tak ada misi, tak ada visi, tak ada idealisme Islam yang sebenar, sampai semua bentuk-bentuk pemikiran, sampai semua bentuk-bentuk kefahaman dan pendekatan kita terhadap agama seolah-olah diajar dan ditentukan oleh manusia-manusia yang berada di luar agama kita. Akan sampai
sikit masa lagi seruan berjihad, tuan-tuan letak posisi tuan-tuan sekarang. Apa alasan yang tuan-tuan akan bagi kepada Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi wajib? Sebab Nabi sebut peperangan yang dibimbing oleh Imam Mahdi itu menunggang kuda. Nabi kata, aku melihat kuda-kuda itu. Aku kenal muka penunggang-penunggang kuda dan aku tahu warna kuda yang ditunggang oleh pasukan terhebat itu. Nabi sebut kuda. Maksudnya jalannya sukar, panas terik, kemungkinan musalji, perjalanan yang jauh, ribuan kilometer. Tuan-tuan, persiapan untuk saya yang bercakap dan kita semua. Sebab tu tak ramai yang akan menyertai. Ada nombor, ada bilangan, ada tempoh. Bukannya mementingkan nama-nama individu, bukannya mementingkan nama-nama tempat dan sebagaimana metodologi sebenar dalam ilmu dan kajian sejarah. Ni yang kita harus faham. Bila nak berbicara mengenai Bani Israel dari sudut pandang Al-Quran, sudut pandang wahyu, kita harus melihat kepada timeline ataupun framework ini. Jadi bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. Itu nama Nabi Adam disebut dalam Al-Quran. Selepas itu datangnya Nabi Allah Idris, Nabi yang kedua, dengan disebut sebanyak 2 kali namanya di dalam Al-Quran. Dan seterusnya datang Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang disebutkan namanya sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Setelah itu datangnya Nabi Allah Hud alaihi salam, yang disebutkan namanya sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Selepas Nabi Hud datangnya Nabi Allah Saleh alaihi salam, yang namanya disebut 10 kali dalam Al-Quran. Dan selepas itu datanglah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan di sinilah kita akan mencari punca, kita akan mencari sources. Bagaimana sejarah Bani Israel ini boleh keluar. Dan Allah menyebutkan nama Nabi Allah Ibrahim sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Kenapa kita mesti bermula daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Sebab Bani Israel dia ada keterkaitan dengan Yahudi. Dan satu lagi yang kita sering terlupa, mereka juga ada keterkaitan dengan satu istilah yang disebut Ibrani, ataupun selalu disebut dengan istilah Ibri. Ibraniyun, Ibriniyun. Baik. Sebelum itu, kita kena kenal 2 nabi yang paling utama. Pertama ialah Nabi Adam, yang kedua ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Inilah yang disebut kepada bapa kepada sekalian manusia. Pertama dinisbahkan istilah ini kepada Nabi Adam kerana dia manusia pertama yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Nabi Allah Ibrahim diberi gelaran yang sama kerana daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim inilah akan terpancar, akan keluar 2 bangsa yang besar dan merebak ke serata dunia. Yang pertama ialah bangsa Yahudi dan yang kedua ialah bangsa Arab. Yahudi datang melalui Nabi Allah Ishak, dan yang kedua datang daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Baik. Untuk memecahkan kunci dan belenggu ni, kita kena bermula dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan sebelum itu, apa terkaitan Ibrahim dengan Ibrani? Selalunya bila tuan-tuan berbicara dengan 3 clue penting ni, bila sebut Bani Israel, dia lebih penisbahan kepada bangsa. Bila sebut Yahudi, dia lebih penisbahan kepada agama.
Dan bila sebut Ibrani, selalunya lebih penisbahan kepada apa? Ibrani. Lebih penisbahan kepada bahasa. Sebab bahasa kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah bahasa Ibrani. Dan di sini yang paling awal perlu kita bahas, apa dia itu Ibrani ataupun Ibraniyun ataupun Ibriniyun. Pertama ialah kesemua perkataan kalimah dan lafaz-lafaz ini dia berpangkal dan bermuara pada individu yang satu, individu yang sama, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik, ada beberapa dapatan daripada catatan-catatan sejarah serta kajian-kajian yang dibuat oleh para pengkaji sejarah untuk menisbahkan hal ini. Yang pertama ialah 3 kalimah ataupun bukan kalimah, 3 huruf yang menjadi paksi kepada kalimah ni, iaitu Ain, Ba dan Ra, untuk memunculkan kalimah Ibrani. Apa dia Ibr? Baik, nombor 1 ialah ada riwayat yang menyebutkan bahawa Ibr ini terhasil ialah kerana bentuk perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, iaitu Nabi Allah Ibrahim dalam sejarah berhijrah, dengan kata lain berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam keadaan berkehidupan secara nomad. Tuan-tuan faham tak? Belajar sejarah dulu bagaimana kehidupan secara nomad. Jadi dia berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Bermula daripada tempat kelahirannya di Faddam Aram, bumi Babylon dulu. Selepas berlaku kes Namrus yang pada ketika itu telah membakar dan menghukum Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi selepas peristiwa pembakaran Nabi Allah Ibrahim, maka bermulalah perjalanan hijrah dari satu tempat ke satu tempat yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama isteri dia. Siapa? Sarah. Dan juga anak saudaranya. Siapa anak saudara Nabi Ibrahim? Sejarah Nabi-Nabi dan Rasul. Anak saudara Nabi Ibrahim yang ikut sekali dengan dia adalah salah seorang Nabi dan Rasul. Siapa? Ikut susunan lepas Nabi Ibrahim, Nabi apa? Nabi Lut alaihi salam. Lut bin Haran. Jadi Nabi Allah Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut disebutkan oleh Allah dalam Quran sebanyak 27 kali. Beza dengan Nabi Ibrahim 69 kali. Baik, inilah antara yang dicatatkan berlaku perjalanan. Dan sebab perjalanan inilah disebut dengan kalimah Abir. 1. Yang kedua ialah Abir ini dinisbahkan dengan dikatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah manusia pertama yang telah merentasi sungai Tigris. Maksudnya merentasi sungai menggunakan kenderaan, iaitu kapal pada waktu tu. Sebab tu dalam bahasa Arab, kalau sampan-sampan yang kecil ni kita sebut sebagai safinah. Safinah. Tapi kalau kapal yang bersaiz agak besar disebut dengan abbarah. Ataupun hari ini abbarah boleh disebut sebagai feri ataupun krus. Macam dulu Malaysia ada apa tahun 80-an? Krus Muhibah, siapa ingat? Hak pi ke Sabah Sarawak tu, dulu-dululah. Lah ni tak tahu dah krus Muhibah pi mana. Tu abbarah. Ada lagi kosakata 3 tadi, Ain, Ba dan Ra. Jadi riwayat kedua menyebut kerana Nabi Allah Ibrahim manusia pertama yang merentasi sungai Tigris. Tu yang kedua. Manakala yang ketiga, Abir ini ialah mengambil nama sempena daripada nenek moyang Nabi Allah Ibrahim yang belah atas,
ada seorang tok dia, nenek moyang dia yang bernama Abir. Ain, alif, ba, ra. Kalau kita tengok salasilah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni, Ibrahim bin apa? Dalam Quran disebutkan nama bapa dia, seorang penyembah berhala dan tukang pembuat patung berhala. Siapa nama bapa dia? Azar. Ibrahim bin Azar. Dan ada riwayat yang menyebut Ibrahim bin Tarikh ataupun disebut Tirah. Azar ataupun Tarikh ataupun Tirah ini bin Nahur. Bin Nahur. Kemudian bin apa? Bin Nahur bin Ra'u. Bin Falih bin Abir. Bin Falih bin Abir, moyang dia tu. Lepas bin Abir, bin Shalih, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Allah Ibrahim adalah keturunan daripada Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi salah satu moyang dia tu bernama Abir. Abir. Okey. Baik, untuk mengemaskan hujah dan dapatan ini, jadi kita kena letak Al-Quran di tepi dulu. Maksudnya bukan tak mau guna Quran. Jadi kita guna apa yang disebutkan oleh Taurat. Pertama kita harus faham Taurat ataupun tanah ni disebut Taurat 5 atau juga Taurat Musa atau juga Pentateuch. Kenapa Taurat 5, Taurat Musa, Pentateuch ni? Sebab dia ada 5 buah buku. Pertama ialah the Book of Genesis. Yang kedua, the Book of Exodus. Yang ketiga, the Book of Leviticus. Yang keempat, the Book of Numbers. Dan yang kelima, the Book of Deuteronomy. Jadi biasanya kita menyebut the Book of Genesis tu ialah kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian, fasa ke-14 ayat ke-13. Siapa yang biasa dan mahir merujuk kitab Taurat boleh buka apa ayat yang saya maksudkan dan fasal yang saya maksudkan. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama, the Book of Genesis, kitab Kejadian, fasa ke-14 ayat ke-13 menyebutkan Abram orang Ibrani. Abram orang Ibrani. Merujuk kepada siapa Abram tu? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan kalau kita tengok kepada apa yang menjadi hujah kita atas Abir, nenek moyang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, boleh menggunakan kitab yang sama, Perjanjian Lama, the Book of Genesis, kitab Kejadian. Fasa ke-10 ayat 21 ada Abir, ayat 24 ada Abir, ayat 25 ada Abir. Dan juga boleh merujuk kitab Kejadian fasa ke-11 di antara ayat 14 hingga ayat 17 juga berbicara mengenai Abir. Tu yang ketiga. Manakala yang keempat ialah ada dapatan daripada kajian-kajian sejarah yang menyebutkan rujukan-rujukan lama atau kita sebut rujukan-rujukan kuno, bahawa Ibrani juga disebutkan di dalam catatan Mesir kuno ataupun di dalam catatan Asyur Babilonia dengan istilah Abiru ataupun Khabiru. Jadi Abiru ataupun Khabiru ni dinisbahkan pada siapa? Segolongan orang-orang Badui. Orang Badui daripada kabilah Ibrani ni, yang dinisbahkan daripada keturunan siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini dapatan daripada Mak Saleh. Seterusnya yang lain, ada yang mengatakan makna Ibrani ni ialah orang asing ataupun keterasingan bangsa. Dia adalah bangsa yang terasing. Ini terkait dengan sejarah bangsa Bani Israel tu sendiri. Ini boleh rujuk juga Perjanjian Lama dalam kitab yang sama, the Book of Genesis, kitab Kejadian. Buka fasal 39
ada ayat 14, ada ayat 18. Boleh juga buka kitab Kejadian pasal 14 ayat 21. Boleh juga buka buku yang kedua, The Book of Exodus, Keluaran tu, pasal pertama ayat 1 hingga 19. Jadi ini adalah merujuk kepada kaitan bangsa asing dan keterasingan bangsa tadi. Itu lebih kurang riwayat-riwayat, dapatan-dapatan kajian sejarah, penisbahan kalimah Ibrani. Itu yang pertama. Lagu mana? Pening ke? Ni baru satu istilah ni. Okey, jadi kita nak faham. Jadi nisbahnya lagu mana? Jadi Ibrani ni selalu dinisbahkan dengan apa? Dinisbahkan dengan bahasa. Baik. Seterusnya yang kedua, kita nak memunculkan istilah Bani Israel dan kita nak memunculkan istilah Yahudi. Selepas Nabi Allah Ibrahim, dalam sejarah kita belajar lebih kurang, maklum bagi kita, isteri pertama Nabi Allah Ibrahim siapa? Sarah. Isteri kedua Hajar. Baik, melalui Sarah, Nabi Allah Ibrahim dikurniakan seorang anak. Nama dia Ishak, seorang nabi dan rasul. Manakala menerusi Hajar juga dikurniakan seorang anak yang diangkat Allah menjadi nabi dan rasul, iaitu Ismail. Dalam sejarah, siapa yang lahir dulu ni? Ismail ke Ishak? Ismail yang lahir dulu, kemudian barulah Ishak. Ishak tu pun lahir dalam keadaan yang agak luar biasa, kerana pada waktu tu usia Nabi Allah Ibrahim dah lanjut, dah berusia tua, manakala Sarah pula terkenal sebagai seorang wanita yang mandul. Jadi tetap diberikan kurniaan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ni kita dah ada dua jalur. Yang satu masa dua-dua ni akan mengeluarkan bangsa yang besar. Satu Bani Israel, yang kedua Bani Ismail. Baik. Daripada Nabi Allah Ishak berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah binti Batuil. Rifqah binti Batuil. Rifqah bahasa Arab. Kalau Inggeris Rifqah ni apa? Bahasa Inggeris Rifqah ni apa? Sebab kan dalam Bible kita akan jumpa pengistilahan nama yang ditukar ke Inggeris. Kalau Adam, dia jadi apa? Tulisan sama, sebutan lenggok tu Adam. Idris saya pun tak tahu Idris apa. Kalau Noah. Kalau Hud, H-E-D. Saleh, Shilah, S-H-E-L-A-S, Shilah. Kalau Ibrahim, Abraham. Kalau Ismail, Ismailah. Kalau Ishak, Isaac. Okey. Baik, isteri dia Rifqah tu kalau dalam bahasa Inggeris Rebecca. Rebecca. Baik. Berkahwin dengan Rebecca, Allah mengurniakan kepada Nabi Ishak ni anak kembar. Anak kembar. Pertama, abang yang sulung nama dia Aish ataupun disebut Aisu, E-I-S-U. Manakala adik kembarnya ialah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi kena tahu dan faham dalam sejarah, Nabi Allah Yaqub tu lahirnya kembar bersama abangnya yang bernama Aish. Sebelum terlupa saya nak sebut, kalau tadi Nabi Lut disebut 27 kali, Nabi Ishak disebut berapa kali? Nabi Ismail 12 kali, Nabi Ishak 17 kali. Ismail 12 kali, Ishak 17 kali disebutkan dalam Al-Quran. Baik, selepas itu ada Nabi apa? Nabi Yaqub tadi. Inilah kita akan memecahkan kata kunci, sebab Nabi Yaqub inilah yang digelar sebagai
Israel. Nabi Yaqub pula disebut dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Satu kali lebih berbanding dengan bapa dia. Siapa dia? Ishak 17 kali. Baik. Daripada Nabi Allah Yaqub inilah. Kemudian Nabi Yaqub berkahwin. Panjang cerita dia. Dia berkahwin. Berapa isteri Nabi Yaqub? Isteri Nabi Yaqub ada berapa? Angkat sekali lagi bang. 4. Betul lah tu, 4. Ni ikut sejarah Taurat. Isteri yang pertama Lia. Isteri yang kedua siapa? Rahil. Lia dengan Rahil punya hubungan yang dekat. Lia tu kakak, Rahil tu adik perempuannya. Jadi dalam syariat terdahulu tak jadi masalah, tak jadi problem seorang kakak dikumpulkan sekali dengan seorang adik. Kalau zaman kita jangan buat hal. Boleh nak kahwin dengan adik, tu pun kena lalui dua benda. Pertama, selepas kakak diceraikan, atau yang kedua selepas kakak meninggal. Nak kahwin, kahwinlah. Tapi untuk kumpul sekaligus dan serentak sudah terbatal syariat tersebut. Jadi selepas dia nak berpindah balik ke Palestin, sebab isteri Nabi Allah Yaqub alaihi salam ni dia kembali kepada bumi nenek moyang dia di Faddam Aram. Bumi Faddam Aram, bumi siapa? Bumi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum berangkat dia dibekalkan dengan 2 orang pembantu. Yang pertama bernama Zalfah, yang kedua ialah Balha. Yang akhirnya kedua-dua pembantu ni pun dinikahi oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi semua ada berapa? Ada 4. Baik. Daripada 4 isteri inilah yang akan melahirkan anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Isteri yang pertama melahirkan 6 orang anak. Raubin, Syamun atau disebut Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yahuza, yang kelima Izakar atau disebut Yasakhir, dan yang keenam Zabulun. Ingat tak? 6 berapa? Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Izakar ataupun Yasakhir, Zabulun. Tu isteri yang pertama Lia. Manakala isteri yang kedua Rahil, ini adalah ibu Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan adik dia yang bernama Bunyamin. Jadi yang ni antara yang meninggal awal kerana isteri Nabi Allah Yaqub yang nama Rahil, mak Nabi Yusuf ni meninggal selepas melahirkan adik dia Bunyamin. 6 campur 2 berapa? 8. Kita nak berapa lagi? 4 lagi. Isteri yang ketiga Zalfah melahirkan 2 orang anak, Jad dan Ashir. Manakala Balha melahirkan 2 lagi anak, iaitu Dan. Nama dia memang Dan. Dan sebab saya nak sebut Dan pula lepas tu kan. Dan Naftali. Jadi Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir, Dan Naftali. Tak ada anak perempuan ke? Ada. Dalam rekod mereka, anak perempuan ada seorang yang bernama Dinah. Anak perempuan ni daripada isteri mana? Daripada abang hak 6 orang. Isteri pertama tu ada seorang anak perempuan nama Dinah. Baik. Jadi 12 orang inilah yang dikenal sebagai Bani Israel. Bani bermaksud anak-anak Israel, kembali merujuk kepada Nabi Allah Yaqub. Jadi persoalan dia, macam mana boleh berlaku pertukaran daripada namanya yang asal Yaqub kepada penisbahan nama Israel. Baik. Kalau kita mengikuti sejarah sebagai contoh, penggunaan nama Israel ni boleh berlaku di antara kurun ke-18 hingga ke-19 sebelum Masihi. Ini bermula zaman Nabi Allah Yaqub tu sendiri. Kalau rujuk kitab Taurat,
Tuan-tuan akan boleh tengok di dalam perjanjian lama, The Book of Genesis, kitab Kejadian, pasal 32. Ni penting. Pasal 32 bermula ayat 24 sampai ayat 32. Di situ diceritakan apakah peristiwa yang berlaku sehinggakan Nabi Allah Yaqub ditukar kepada Israel. Berlaku peristiwa apa? Peristiwa Nabi Allah Yaqub bergusti dengan seorang lelaki. Ikut tafsir mereka, ada kata lelaki itu hanya malaikat, dan lebih jauh ada kata lelaki itu sendiri adalah Tuhan Yahweh. Jadi Nabi Allah Yaqub bergusti lawan siapa? Lawan Tuhan. Akhirnya menang. Walaupun paha dia sendiri patah ataupun terseliup. Sebab itulah Nabi Allah Yaqub mengharamkan atas diri dia makan tulang pangkal, daging unta bahagian tulang pangkal tu. Maksudnya unta bahagian tulang pangkal tu diharamkan atas diri dia. Disebabkan peristiwa tersebut. Baik, atas dasar itulah engkau selepas ini jangan sesekali dipanggil dengan nama Yaqub, tetapi dipanggil dengan nama Israel, kerana engkau telah mengalahkan Tuhan dan telah mengalahkan manusia. Jadi Israel. Baik, walaupun cerita ini bagi kita dari sudut logika dan rasional nampak apa? Nampak dongeng. Di sudut kita nampak dongeng dan ada unsur-unsur yang berbau khurafat. Walau bagaimanapun mereka berpegang dengan kisah ini disebabkan kisah ini dimuat di dalam kitab suci mereka. Sebab Taurat ni kitab yang diimani, diyakini, dipercayai oleh mereka. Jadi mereka akan gunakan ayat-ayat ataupun firman yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tapi bagi kita orang Islam, kita nampak tu lebih kepada dongeng dan lebih kepada khurafat. Baik. Seterusnya perlu kita lihat kepada konteks ayat-ayat Al-Quran. Dalam konteks ayat Al-Quran, cuba tuan-tuan rujuk surah Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Kullu ta'am hillan li bani Israel. Semua jenis, semua bentuk makanan asalnya halal ke atas Bani Israel. Illa ma harrama Israelu ala nafsihi. Kecuali apa yang telah diharamkan pada Israel atas dirinya sendiri. Pertama daging tadi, yang kedua susu unta. Dia haram tu atas konteks lah. Ada kata penyakit, ada kata peristiwa tu. Tapi bukan untuk orang lain, untuk diri dia. Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum diturunkan kitab Taurat. Maknanya kitab Taurat ni pada Nabi yang terkemudian, Nabi Musa. Jadi berpandukan ayat ni dan berpandukan tadi, kita dapat lihat bahawa penisbahan kalimah Israel dalam Al-Quran kita tidak mempunyai asas. Bukan ayat Quran tu tak ada asas. Maksudnya asas kepada penceritaan yang depa macam tadi tu. Maksudnya sebab-sebab, peristiwa, apa reason, apa clarify yang berlaku menyebabkan nama Yaqub jadi Israel tak ada diceritakan dalam Al-Quran. Sebagaimana kita tengok kepada hujah depa dalam kitab Kejadian ayat 32, 24, 32 tadi. Tetapi di sini